salah satu perkara yang kita perlu jaga di dalam kefarduan puasa adalah menjaga pahala puasa daripada terbatal. Itu lebih susah berbanding menjaga puasa daripada terbatal. Apa beza menjaga pahala puasa daripada terbatal berbanding menjaga puasa daripada terbatal? Ianya melibatkan zahir dan batin. Adakah kita puasa dengan tidak makan dan minum, atau adakah kita berpuasa pada seluruh anggota kita? Di sinilah maksud supaya kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, dalam masa yang sama seluruh anggota kita turut berpuasa daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa. Lisan kita terpelihara, tangan kita tidak menulis dan menaip perkara-perkara yang tidak bermanfaat di media sosial, kita tidak memperkatakan keaiban seseorang, dan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna lis-shaim, 5 perkara yang menyebabkan terbatal pahala puasa. Melihat dengan syahwat, bercakap bohong, ghibah, mengumpat, mengadu domba dan sumpah palsu. 4 daripadanya berkaitan tentang lisan, 1 daripadanya berkaitan tentang mata. Lalu kalau kita boleh menjaga keseluruhan puasa ini dengan tidak makan dan tidak minum, dan menjaga keseluruhan anggota kita juga turut berpuasa, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh meningkatkan ibadah puasa kita kepada puasa khusus sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa barak. Alhamdulillahirabbil alamin.